Cegubat dipecat oleh Parti Bersatu. Beliau dimaklumkan mengenai pemecatan itu oleh Setiausaha Lembaga Disiplin Bersatu 6 petang semalam. Ternyata parti tidak lagi memperjuangkan isu rakyat, parti yang presidennya mementingkan hanya kelompok tertentu, yang mengugut semua orang supaya mengikut telunjuk pejabat presiden semata-mata, katanya kepada media. Badrol yang dipilih sebagai Ketua Bersatu Port Dickson pada November 2024. Sebelum ini, beliau adalah ahli PKR namun dipecat pada 2016, kemudian menyertai Bersatu pada 2020. FMT menghubungi Ketua Penerangan Bersatu, Tun Faisal Ismail Aziz, untuk pengesahan. Badrol mendedahkan menerima notis tunjuk sebab daripada Lembaga Disiplin Parti pada 10 Mac berhubung beberapa dakwaan, termasuk tuduhan mencemarkan parti. Beliau diberi tempoh sehingga semalam untuk menjawab notis itu, namun enggan berbuat demikian. Badrol berkata, situasi itu seolah-olah menggambarkan parti dikawal sepenuhnya sehingga ahli tidak bebas menyuarakan pandangan.